Saya menemui sesuatu yang mengerikan semasa memburu. Bunyi yang menakutkan datang dari dalam hutan. Apa yang berlaku sebelum mereka boleh bertindak balas? Teman itu tiba-tiba terkejut apabila mengetahui di dalam hutan tidak jauh, lampu merah pelik muncul. Detik seterusnya, seekor raksasa perlahan-lahan keluar dari situ. Dua orang yang menyedari mereka tidak dapat melarikan diri. Aku segera berlari ke kereta kabel terdekat. Tanpa diduga, gadis itu dalam ketakutan. Tiba-tiba bom tangan dilepaskan. Selepas asap dari letupan itu hilang, bukan sahaja raksasa itu tidak cedera, dan dia berlari ke arah gadis itu dengan kelajuan yang sangat ringan. Nasib baik, lelaki itu memulakan kereta kabel tepat pada masanya. Tetapi kerana gadis itu terlalu jauh dari mereka, seorang lelaki hanya boleh menembak untuk memberi masanya. Tanpa diduga, raksasa itu tiba-tiba melompat dan memaut kabel keluri. Ia hampir menjatuhkan mereka berdua dari kereta kabel, dan gadis itu telah mendaki ke tempat yang tinggi sekarang. Kemudian dia melihat saat yang tepat dan melompat dengan cepat. Nasib baik, lelaki itu menangkapnya tepat pada masanya. Tetapi perkara yang buruk adalah, raksasa itu tiba-tiba memaut kabel dengan sesumutnya, menyebabkan ia tergelincir secara paksa. Serta-merta mereka bertiga terpelanting jauh. Tetapi mujurlah, 8,000 kaki sudah dekat. Apabila melihat ini, tiga orang itu dengan pantas melompat ke hadapan. Kemudian mereka bergegas memandu ke hospital untuk mengambil ubat. Tanpa diduga, saya bertemu dengan raksasa yang lebih menakutkan.